second. 4, 3, 2, Kalau boleh kita ada satu package pelancongan ya, di mana kalau kita datang ke Malaysia ataupun domestik sekalipun, ada package untuk masuk ke hutan. Kita lihat bahawa pelancong luar lebih agresif untuk terukai ya. Betul. Tengok kalau macam kata berlaku kes sesat hutan pun, banyak juga melibatkan pelancong asing, termasuk mereka yang terukai. Itu ada satu package untuk merangsang orang masuk ke hutan dengan tujuan ilmiah. Dan seperti macam hutan belum tu kan, kita boleh promosikan ia sebagai satu lokasi eko pelancongan. Dan pastinya hutan hujan tropika ni merupakan jenis hutan yang tertua dan juga terluas di dunia. Dan bercakap mengenai hutan ni kan, jadi saya rasa kita biasa dengar pasal FRIM kan, Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia yang dikepung. Jadi ini antara satu-satunya institusi pendidikan dan pembangunan hutan hujan tropika di Malaysia, Fitri. Betul. Dan juga kita lihat begitu dimeriahkan dengan orang berjoging dan sebagainya, menghargai FRIM yang disyihar sebagai warisan kebangsaan. Terdekat letak saja di Selayang, dan ini merupakan satu lagi penghargaan untuk FRIM, di mana ia menjadi satu lubuk di tengah kota. Ada sebuah hutan yang begitu indah terpelihara. Dan 23 Mac 2013 ini nanti akan diadakan sambutan Hari Hutan Antarabangsa. Ya, termasuk program Jom Tanam Pokok di FRIM pada 3 Mac nanti, yang mesti memberikan lagi pertambahan kepada jumlah pokok yang terdapat, juga sebagai satu ruang udara yang bersih. Fariha, kita akan ke FRIM? Ya, akan ke FRIM. FRIM sebelah ni je, kita ada wakil FRIM bersama dengan Zaim. Silakan untuk teruskan agenda perbincangan. Ya, saya sila ni. Baiklah, sepada dengan aktiviti sambutan Hari Hutan di Taman Botani Kepung nanti kita nak bercerita dengan berlanjut apakah agaknya aktiviti dan kesemuan yang bakal diraikan. Kita akan bersama tetamu kita nanti, Puan Nur Hayati Nordin, selaku Ketua Pengurusan Korporat Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Dan sebelum kita nak berbincang lebih lanjut mengenai sambutan ini, kita nak saksikan dahulu laporan yang disediakan mengenai suasana hutan tanaman di FRIM Kepung. Saksikan. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Kepung, Kuala Lumpur, institusi penyelidikan perhutanan tropika terulung negara. Sejak diasaskan oleh seorang saintis perhutanan berbangsa British pada 1929, hutan berkeluasan 544.3 hektar itu kini kaya dengan pelbagai spesies flora yang ditanam sendiri, di mana dahulunya kawasan ini merupakan tapak pelumbungan biji timah. Petugas FRIM Muhammad Faizal Jaafar membawa kami melawat sekitar kawasan Denai Saleh yang mempunyai tarikan tersendiri. Antaranya pokok buluh terbesar di dunia setinggi 36 meter, pokok simpul gajah yang merupai seakan belalai gajah, pokok perah yang mempunyai 3 warna daun, dan pokok kapur yang memberi panorama memukau. Rimbunan daun pokok kapur yang kelihatan seperti hamparan bumbung ini digelar Crown Shyness.
Selain itu, Frame turut berjaya menjadi pemegang rekod kebangsaan Malaysia kerana memiliki koleksi terbesar yang menempatkan lebih 10,000 sampel kayu daripada 1,587 spesies pokok. Makmal yang dinamakan Silarium ini turut menjalankan proses pengecaman sampel kayu yang digunakan untuk pembinaan bangunan serta rumah. Justeru, kepakaran kaki tangan amat diperlukan bagi menjana pengetahuan serta teknologi melalui penyelidikan. Berdalih Sahad antara kaki tangan yang lama berkhidmat dalam bidang pendidikan pokok dan tumbuhan. Saya dah kerja lebih kurang baru 20 tahun kerja kat Frame. Pada saya tak ada yang susah lah dalam segi perhutanan. Jika kita ada semangat nak majukan hutan kita, pasal kita tahu hutan kita akan mengecil-mengecil asal desakan, perpintaan, peladangan, perumahan. Jadi usaha yang sikit ni kita nak ada kualiti lah, ada kualiti, dan kayu-kayu yang nak ada tu biar kayu yang berkualiti. Jadi banyak kerja lah pilihan yang perlu dibuat untuk menyalurkan bermakna kepada orang awam supaya mereka juga sayang hutan mana Frame disayangkan. Kembali terus meraih keindahan dan ketenangan hutan bersama kami di Malaysia hari ini. Pagi ini pada sebenar sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2013 dan akan diraikan pada 23 Mac 2013 ini, hari hujung minggu, akan diadakan di Taman Botani Kepong. Jadi bersama-sama kami tadi telah diperkenalkan tetamu kita, Nur Hayati Nordin, Ketua Pengurusan Korporat Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia Frame. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih. Baiklah Puan, mungkin Puan Nur Hayati boleh kongsikan sikit bersama Penonton Malaysia hari ini agaknya pendapat Puan tentang sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2013 ni. Terima kasih. Terlebih dulu saya nak minta maaf sikit lah, suara kita out hari ni sikit. Panas kan, kita ni orang outdoor, orang field, jadi berpanas, jadi memang suara kurang baik sikit, sound system out. Tapi apa yang kami nak nyatakan di sini ialah Hari Hutan Antarabangsa yang kita pertama kali raikan pada tahun ini adalah rentetan daripada sebenarnya yang dimaklumkan tadi 42 tahun kita raikan Hari Perhutanan Sedunia. Mengapa sekarang International Day of Forest, plural forest tu, kita nak menyatakan bahawa hutan tu sebenarnya banyak. Bukannya kita nampak dia ada hutan tanah tinggi, rendah, lepas tu even mangrove, bakau tu pun hutan. Jadi kita nak orang ramai lebih peka tentang apakah itu sebenarnya hutan, dan kalau dah kenal maka kita cintalah. Jadi mungkin hari hujung minggu ni kita nak mewawarkan lebih ramai lagi datang untuk meraihkan ni. Tapi mungkin dalam aktiviti itu kita nak serapkan juga bagaimana untuk menimbulkan keprihatinan kan rakyat kita ni mengenai hutan, dan apakah aktiviti yang akan dijalankan nanti. Pada hari Sabtu ni kita adakan Hari Hutan Antarabangsa ni peringkat Frame. Hari ini sedang kita bercakap ni pun dilaksanakan peringkat kebangsaan di Pekan. Jadi ini peringkat Frame. Kita ni kita image lah katakan, kelebihan kita ni dekat dengan bandar. Jadi dengan itu kami nak wawarkanlah kepada warga-warga di sekeliling Frame, di Kepong, Selayang, Jinjang, dan juga secara umumnya di Lembah Kelang untuk datang bersama kita. Kita ni akan adakan aktiviti mulai pagi lagi. Pukul 8 kira kan kita dah nak mula. Pukul 11.30 tu kira kan dah habis. Jadi setengah hari saja. Jadi aktiviti yang kita akan adakan yang utama sekali tanam pokok. Kita nak cara menanam pokok apa yang nak tanam, kenapa kita nak tanam.
Di samping tu adalah aktiviti lain seperti botanihan. Untuk anak-anak yang mungkin tak boleh ikut mak bapak tanam pokok, kita adakan colouring. Dan juga yang untuk kita nak perkenalkan satu daripada denai kita, Razak Walk, yang khusus untuk yang disabled, yang kurang upaya, yang mungkin on wheelchair sebenarnya. Jadi itu yang keunikan denai Razak Walk ni. The first, I rasa untuk yang dibina khusus untuk orang yang kelainan upaya. Maknanya segenap lapisan masyarakat boleh terus serta dalam aktiviti ni. Dan saya kira ini satu aktiviti ataupun satu tempat yang harus dikunjungi anak-anak bersama ibu bapa untuk bersama baikkan hutan dan melihat tumbuh-tumbuhan yang saya kira jarang kita tahu kadang-kadang kan. Dan mungkin puan saya ada pendapat juga tentang melihat sekarang bagaimana agaknya kita nak memupuk semangat cintakan alam semula jadi, mungkin boleh di rumah sebagainya, mungkin pun ada kongsikan. Film menerapkan beberapa nilai, mungkin orang kata paksaan, sebenarnya bukan paksaan. Kita kata campus film tu no polystyrene, no plastik. So kita kata kita memang polystyrene tu memang tak boleh langsung, tetapi plastik tu dikurangkan. Hari Isnin no plastic day sebenarnya. Kami mula dengan kaki tangan. Mulai tahun ini, tahun lepas lagi pada kaki tangan, tahun ini kami terapkan juga kepada orang yang datang. Apa yang kami nak terapkan di sini, kita jangan malu untuk buang sampah. Kita nampak sampah, kita kutip sampah. Ataupun kalau kita pergi ke piknik area, kawasan perkelahan, orang lain buang sampah, you jangan ikut. Jangan kata orang lain buang sampah, you pun buat apa buang sampah you. Bawa balik sampah kita. Kutip semula. You bawa balik you punya bahan-bahan makanan ke, kutip semula, bawa balik. Bring back your rubbish. Itu yang kita nak terapkan. Kemana-mana kita pergi, kita bawa bekas makanan, tapau. Kan, daripada you bawa polystyrene, beli polystyrene dan menggalakkan. Jadi itu sebahagian daripada tanggungjawab kita. Bukan untuk menjaga alam sekitar, bukan sahaja kita jaga pokok, tapi juga dari segi kebersihannya. Itu tanggungjawab kita lah. Kalau kita tengokkan kembali sejarah film ni sebenarnya, saya rasa saya terpejam sebab dari sebuah lokasi bekas lombong, lepas tu jadikan kebun sayur, dan kini menjadi sebuah pusat institusi yang menjadikan penyelidikan dan pembangunan tentang hutanan, dan menjadi gedung ilmu dekat tengah mana dia ada hutan pula. Jadi mungkin peranan film tu sendiri sehingga dinobatkan menjadi sebuah warisan kebangsaan negara. Mungkin boleh Puan Nuraiti. Ini saya rasa nothing happens tangan manusia pada saya. Saya rasa kita patut bagi penghargaan, acknowledgement pada mereka-mereka yang memula tanam pokok ni. Daripada foresters, mereka buruh-buruh yang telah dengan tangan mereka tanam pokok yang ada dekat frame. Jadi setiap batang pokok yang kita tengok dekat frame tu ditanam oleh seseorang. Jadi kalau kita datang, kita kata, wah, ini natural forest, dah tidak. Jadi itu yang kita nak terapkan. Kita kalau ada usaha, where there is a will, there's a way. Kita boleh laksanakan. Jadi kalau dengan kita menanam pokok ni, kenapa kita nak tanam pokok? Kita tengok kawasan ni yang kita nak tanam ni, kawasan Field 54 ni, ialah kawasan yang kita kata miskin. Kenapa miskin? Pasal dia tak ada pokok-pokok yang berharga. Pokok-pokok yang ada mungkin bertam, yang berluka, ya. Jadi kenapa terjadi macam tu? Mungkin dipanah petir pokok-pokoknya, mungkin ada kebakaran, ataupun mungkin telah diusaha hasil lah. Jadi kita nak tanam semula dengan pokok-pokok yang berkualiti. Untuk hari Sabtu ni kita tanam dengan heavy hardwood lah, pokok kayu keras, cengal, balau dan belian. Tetapi kami juga ada tanam pokok-pokok hutan, pokok-pokok buah-buahan. Kenapa pula kami nak tanam pokok buah-buahan, kan? Bukannya kita tanam durian di klon yang komersial lah. Kita tanam pokok-pokok hutan. Kerana kita ni tahu, kita ni berkongsi kampus dengan monyet, dengan babi, dengan tupai, banyak-banyak hidupan lain, fauna-fauna lain. Jadi kita ni sekarang dikelilingi oleh pembangunan. Diasah oleh pembangunan. Jadi kita ni sebagai sanctuary untuk binatang-binatang. Jadi kita pastikan ada source of food,
ada supermarket mereka. Dia orang tak perlu nak pergi ke rumah-rumah orang curi makanan dekat dapur orang. And then ada konflik pula antara manusia dengan binatang. Kita tak nak. Itu yang konflik antara itu. Kita akan tanyakan lagi banyak lagi lepas ni bersama Puan. Tapi kita nak tuan-tuan kita nak saksikan satu bikisan. Bikisan. Yang mengenai bagaimana sebab frame ni juga bukan sebagai tempat pendidikan juga, pendidikan sahaja, tetapi turut memanggil orang ramai untuk berekreasi di dalam hutan. Sebab macam tadi Zahim kata boleh hilangkan stres. Ya, dan edukasi dan keluarga 7 minggu. Apa kita saksikan dahulu bikisan pilihan lokasi dadah keluarga di dalam hutan. Saksikan. Faktor lokasi tidak membataskan seseorang itu melakukan aktiviti riadah dan senaman. Agak berbeza seperti di taman-taman awam yang lain, di sini pengunjung boleh beriadah sambil menikmati hijau daun, disambut pula dengan bunyi-bunyian alam, biasa menanti kehadiran tetamu. Demikian panorama indah boleh dirasai di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Kepung, Selangor. Dalam seminggu mungkin dalam 2-3 kali datang, berlari ada, hiking ada, bersenam ada. Hari ini saya bawa pakcik saya, dia first time kat sini. Seawal 8 pagi lagi, pengunjung sudah memenuhi taman ini memulakan aktiviti jogging dari laluan Rover menuju ke titian Silara. Laluan sepanjang 150 meter ini membolehkan pengunjung menikmati panorama dari ketinggian 30 meter. Apabila kita masuk di dalam ni pun kita dah rasa nyaman kan, amat senang sekali. Selain daripada itu tarikannya ada, kita ada air terjun dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau sini memang baik untuk kesihatan mata kan. Menarik juga pengunjung turut berpeluang mengelilingi kawasan hutan tanaman dengan mengikuti program Nature Walk. Daripada sini kita boleh belajar pasal environment. Saya tengah bandar kan, so bandar macam hectic tau. Tiap-tiap busy, tak ada masa untuk buat benda macam ni, luang masa dengan hari ini merupakan satu masa yang peluang yang baik lah, sebab dapat meluangkan masa dengan kawan-kawan semua. Bagi yang ingin merasai suasana bermalam di sini, FRIM turut menyediakan kawasan perkhemahan di Kempera. Dapat perkhemahan ni telah diwujudkan dari tahun 2001 lagi, yang mana fokus kita ialah lebih kepada pecinta alam yang minat dengan aktiviti outdoor. Contohnya pada hari ini sendiri kita ada sekolah daripada SMK Taman Ehsan. Saya pun baru habis saja satu program dengan diorang, aktiviti jungle trekking. Kemudian pada sebelah petang ni kita ada aktiviti obstacle, iaitu halangan. Bukan sahaja dipenuhi dengan tanaman hutan hujan tropika, malah FRIM turut membangunkan taman botani dengan struktur landscape yang memukau setiap mata memandang. Di sini juga terdapat laluan razak yang dibina khas bagi golongan orang kelainan upaya dengan penyediaan laluan sepanjang 400 meter yang memudahkan pergerakan golongan berkerusi roda. Pokok-pokok yang ditanam juga berketinggian sederhana agar golongan ini berupaya menyentuh struktur tumbuhan yang dilihat. Selain beriadah, pengunjung juga boleh ke galeri penyelidikan dan perpustakaan untuk mengetahui dan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai flora dan fauna. Semestinya pengalaman sehari beriadah di hutan buatan manusia ini tidak cukup menikmati satu persatu tarikan yang ada di sini. Namun kesempatan beriadah di sini memberi satu pengalaman yang berbeza. Itu dia tarikan di FRIM. Dah kabarnya 5.30 pagi dah dibuka Ya, 5.30 pagi dia buka kabarnya. Keluarga-keluarga emas buat tai chi. Betul. Kita sibuk nak masuk, nak mula kerja 7.30, dia dah balik. Dah balik dah habis. Sebelum saya matahari terus dah balik dah. Benar, kita lihat begitu hutan begitu indah. Saya pasti bukan mudah nak mengekalkan keindahan hutan, kesemajadian hutan, dan mungkin FRIM ada cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan hutan kita di Malaysia ni. Kita kalau kita nak katakan cabaran tu semestinya lah manusia lah. Kita menghadapi kekangan tentang penduduk-penduduk. Dan kalau kita tengok tadi daripada Razak Walk, kita tanam pokok-pokok ginger. Mungkin mereka yang berkunjung kat situ rasa ini ginger punya, and then tak ada orang tengok,
kutip ambil balik free of charge. jadi kadang-kadang tu agak banyak jugalah vandalism kita ni kawasan kita luas kita tak terjaga, kita tak boleh nak mengadakan kawalan di setiap pelusuk jadi itu yang kami nak kalau kita bersama-sama menanam hutan dan ada rasa cinta pada orang yang datang mereka akan kalau lah dia nampak orang nak kutip pokok ke apa akan kata tak salah buat jadi mereka sendiri jadi mata dan telinga frame jadi itu yang kami nak usahakan jadi untuk kita sama-sama pastikan apa yang ada tu dinikmati oleh orang lain dan kadang-kadang purposely kita tak tahu sign yang pastinya janganlah kita terlalu gantung kepada frame je tapi hutan ni adalah tanggungjawab kita bersama kan? Bersama ini yang kita nak terapkan lah mungkin harapan untuk aktiviti 23 Mac nanti sepanjang hari hutan mengajak ramai-ramai beberapa aktiviti dah penuh untuk botanihan masih ada lagi nature walk Razak walk tu dah penuh coloring pun saya rasa mungkin dah penuh lah hari ni tapi untuk tanam pokok masih lagi ada kita nak tanam 500 pokok dan kami harap 500 orang lah kita akan bagi setiap individu tag aluminium bernumber that means you tahu pokok you dekat mana and tugas frame kita ni penyelidik jadi kita akan pastikan setiap pokok tu tag dan kita akan petakan jadi untuk selama-lamanya pokok itu akan berada di situ tapi saya selalu wawarkan kita nak datang tanam pokok kita datang dengan aura yang positif jadi pokok yang kita tanam tu hidup. tak ada kerja tanam tak hidup you datang dengan marah-marah ke you tanam pokok saya kata you say a little bit prayer doa sikit cakap dengan pokok tu cakap you hiduplah kat sini doakan saya kan and then kita tanam insya-Allah untuk menjaga kita akan cuba jagalah aura positif aura positif penting okey Puan terima kasih banyak bersama kami hari ini Puan Nurhayati Nordin selaku Ketua Pengurusan Korporat yang sudah menyediakan Perhutanan Malaysia Free. Terima kasih boleh spare 2 kan kita nak pergi tanam kita boleh kami nak tanam boleh walaupun saya kira kita rakyat Malaysia harus terus menjadi peneraju dalam pemeliharaan hutan dan daripada dari frame kita nak ke sebuah lagi hutan destinasi kepanjangan kita iaitu di tengah-tengah bandar ni ada hutan Lipo yang dikatakan ada air terjun tengah bandar tak tahu kita saksikan di hutan Lipo Kancing Rawang saksikan di hujung rancangan kita bertemu lagi pada esok di MSI dan saya Zaim saya Faiha jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Berjaya